cerdas. Lavina Bella kini kembali dengan paparan berguna untuk wanita hebat di luar sana. Dalam merandau arus kehidupan yang penuh cabaran kini, kesihatan adalah harta yang paling bernilai. Bukan sahaja untuk diri sendiri, tetapi untuk wanita berbakti kepada insan di sekelilingnya. Saya Sifri Osman membawa 3 segmen penuh bermanfaat khas untuk anda semua. Apakah paparan menarik minggu ini? Kembali dengan saya sebentar lagi. Lavina Bella iaitu hidup yang indah. Ianya satu amanah yang dianugerahkan kepada kita dan perlu dijaga dengan baik. Umpama amanah atlet ini yang menjaga gawang gol dengan penuh teliti. Siapakah atlet yang dimaksudkan? Mari kita saksikan. Nur Izwani Azman atau lebih dikenali sebagai Nina Azman merupakan penjaga gol skuad futsal wanita kebangsaan yang juga pernah bermain untuk pasukan Johor, PDRM, Kelab Putrajaya, Pahang dan Felda United. Gadis Melayu yang berasal dari Johor ini mula terlibat secara serius dalam sukan futsal apabila mendapati banyak kritikan tentang ketidakmampuan wanita untuk menguasai sukan futsal yang selalunya didominasi oleh kaum lelaki. Nama Nina Azman memang dah dikenali di kalangan peminat sukan tanah air. Jadi boleh tak Nina perkenalkan sedikit tentang diri Nina kepada penonton kita? Okey, nama sebenar Nina adalah Nur Izwani binti Azman. So Nina berasal dari Johor dan Nina dah berkecimpung dalam dunia futsal dan bola sepak ni lebih kurang 13 tahun. 13 tahun dah berkecimpung ya. Macam mana Nina boleh menceburkan diri dalam bidang sukan ni? Okey, Nina memang daripada kecil sangatlah sebenarnya suka. So Nina start dengan sukan bola jaring sebenarnya. Sukan bola jaring dulu. So lepas tu diketengahkan secara santai sebenarnya. Kawan-kawan cakap, jomlah masa sukan futsal baru diperkenalkan lah. Masa Golden Gincu tu kan. Dia diperkenalkan. So kita dia ajak main, jom kita main futsal. So Nina main. So form tu lah Nina tak ada orang nak jadi keeper. So dia orang kata bertolak-tolak semua. So Nina pun okey tak apalah, biar Nina jadi keeper. The first day Nina main keeper sampailah sekarang. So Nina ambil keputusan untuk jam ke sukan futsal ni lah, berbanding berbanding bola jaring lah. Sebab bola jaring pun Nina mewakili Johor masa tu, tapi Nina ambil keputusan untuk ke sukan bola. Boleh tak ceritakan sedikit pasal rutin harian Nina? Sebab kita pun tahu kan ada tanggungjawab terhadap keluarga, untuk diri sendiri. Macam mana Nina mengharikan masa? Okey, Nina kini sudah berkahwin dan mempunyai 2 cahaya mata, iaitu 2 hero. Jadi rutin harian Nina, Nina memang handle family Nina fully Nina sendirilah. Nina dan suami Nina Rudy yang manage, yang uruskan kedua-dua anak lah. So pagi macam kita untuk wanita ni kita semi pro. Kita ada kerja hakiki, iaitu Nina bekerja di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. So pagi Nina pergi ke office sambil hantar anak ke sekolah. Kemudian so Rudy pun dia akan jaga seorang lagi anak. Seorang satu je. Seorang satu. So memang selepas bekerja, Nina petang biasanya Nina akan buat aktiviti untuk ni lah, pergi ke gym. Kadang-kadang ada masa selang-seling Nina akan riadah dengan family lah, maknanya bawa family ke berjogging ke, buat aktiviti macam berbasikal ke, maknanya dengan family. Kalau ada hari tu Nina akan sendirilah, maknanya persendirian punya training lah. Kemudian malam Nina akan ada hari-hari yang Nina akan main futsal dan ada hari-hari yang Nina akan buat coaching. Jadi dalam seminggu
minggu tu mungkin hari-hari jugalah Nina akan bersenam untuk meningkatkan stamina. Ya, saya. So Nina tak boleh duduk diam. Memang tak boleh duduk diam. Walaupun pagi pagi sampai ke petang penat dengan kerja di pejabat, tapi tetap juga kalau macam Nina ada kira macam ada liga kebangsaan, setiap malam memang kita akan training. Tiap malam kita akan training lah. So memang untuk keep fit. Lagi sekarang kan Nina dah bumut. Tak adalah bumut saja, maknanya nak bersaing dengan yang lebih muda tu, kita kena sendiri effort lah. Jadi penat tu belakang cerita. Penting stamina tu tetap ada. Jadi boleh tak kalau Nina bawa Sil ke gym yang di mana tempat Nina selalu bersenam? Boleh. So Nina memang ada satu gym yang memang ada personal trainer yang memang akan train Nina. So kadang-kadang kalau dia tak ada, Nina akan buat sendiri. So ada. Menurut pemegang ijazah Sarjana Muda Sains Sukan dari Universiti Malaya ini, latihan secara konsisten dan berdisiplin membolehkan Nina untuk terus bertahan menjaga stamina setiap kali sebelum memulakan sukan futsal.